Dan macam aku cakap tadi lah, kat belakang dining hall tu kan ada lampu jalan. So dekat tempat abang-abang dining hall ni buang sampah, ada seorang di tengah cangkung, lepas tu dia tengah kurik sampah. So masa tu kita dah rasa macam pelik lah. Siapa ni kan kurik sampah? Dah lah tu sampah makanan tau, kotor. So kita pun tengok lah apa benda dia ni tengah buat kan. Dia kurik sampah. Lepas tu bila kita dah makin dekat, lepas tu tiba-tiba dia berhenti tau. Dia berhenti kurik sampah. Dia dalam keadaan cangkung. Kau boleh bayang tak? Dia tengah cangkung, menghadap sana lah, bukan menghadap kita orang. Dia membelakangkan kita orang, tengah kurik sampah. Tiba-tiba dia senyap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ni adalah video part 4 untuk kisah-kisah seram dan juga cerita-cerita hantu lah dekat sekolah aku dulu. So ini dah part 4, mana yang belum tengok part 1, part 2 dan juga part 3 tu, aku suggest boleh pergi tengok part 1 dan juga part 2 dan part 3 dululah. Lepas tu dah settle semua, dan sambung tengok part 4 ni. Macam yang aku cakap dalam video-video sebelum ni, memang banyak sebenarnya kisah-kisah seram dan juga cerita-cerita misteri, cerita-cerita hantu ni lah dekat sekolah aku dulu. So ada yang aku sendiri alami, ada juga yang berkaitan dengan kawan-kawan aku lah, kan, kawan-kawan ataupun senior dan juga junior dekat sekolah aku dulu. Cerita yang pertama yang aku nak share dalam video kali ni bagi aku, ini pengalaman aku yang paling aku tak boleh lupa. Bagi aku inilah yang paling seram yang pernah aku alami sendiri lah dalam seumur hidup aku sebenarnya. Memang bagi aku lah ini paling seram. Mungkin nanti korang boleh share dekat komen apa pendapat korang lah tentang pengalaman aku yang ni, yang pertama ni, cerita pertama ni. Okay, so cerita yang pertama ni, dia jadi masa aku masih form 2 lah. Masa aku tingkatan 2. Masa tu aku masih tinggal ataupun duduk di dorm yang sama, iaitu dorm A4 dekat blok A, macam sebelum ni lah. Benda ni jadi masa, okay, ni aku tak ingat lah sama ada Rabu malam Khamis ke Khamis malam Jumaat. Aku rasa macam Khamis malam Jumaat lah. Sebab masa tu besok tu ada kelas kan. Jadi malam tu kita orang semua tidur awal lah. So masa tu aku dah tidur lah. Dah lena dah tidur. So aku dah tidur, tak tahulah mimpi apa semua aku tak ingat. Tengah aku sedap-sedap tidur, tiba-tiba aku macam tersentak dan terjaga tiba-tiba tu. Kan, tiba-tiba korang pernah alami kan, yang tiba-tiba korang terjaga, yang macam terkejut. Dia tersentak, terjaga tu. So bila aku terjaga tu, aku macam termenung lah sekejap kan, sambil baring lah ni. Baring dengan berselimut. So aku macam terjaga dan termenung sekejap. So tengah aku termenung tu, tiba-tiba aku rasa macam tak sedap. Aku rasa macam sejuk-sejuk, seram-seram sejuk sikit. Aku cakap, kenapa kan? Apa yang jadi? So masa tu aku tak adalah bangun ataupun duduk dekat atas katil. So dalam keadaan baring tu, aku macam toleh lah juga kan, kiri kanan, tengok keadaan ataupun tengok budak-budak lain. So memang sunyi lah. Maksudnya time tu budak-budak semua memang tengah tidur, budak-budak dorm aku, and then dekat dorm sebelah pun tak ada apa-apa bunyi pergerakan lah. So aku assume memang masa tu semua tengah tidur lah. Tapi aku tak ingat pukul berapa, sebab aku masa tu tak check lah jam masa tu tengah pukul berapa. Okay, so macam aku pernah cerita sebelum ni kan. So dorm kita ni dia katil single, and then yang memisahkan katil kita ni adalah masing-masing punya locker lah. So maksudnya katil aku, sebelah katil aku ada locker aku, sebelah locker aku katil member sebelah lah kan. So tengah aku termenung malam-malam ni, macam susah sikit lah nak tidur balik, sebab aku rasa macam seram-seram sejuk. So dekat ekor mata aku ni, aku tak betul-betul toleh tau. Aku tengah pandang depan lah kan, pandang depan. So dekat ekor mata aku ni, aku macam terperasan ada sesuatu dekat atas locker aku. Kau boleh bayang tak? Macam kau tengah tengok depan, tapi ekor mata kau ni macam boleh ternampak bayangan sesuatu lah dekat atas locker. So bila aku dah mula nampak melalui ekor mata aku ni macam ada something dekat atas locker aku, masa tu rasa seram, rasa takut tu, dia dah mula escalate lah. Maksudnya dah semakin takut. So aku rasa macam apa benda tu kan. So aku tak berani tau nak betul-betul toleh. Tapi bila aku continuously, macam aku maintain lah aku punya direction mata tu, supaya aku punya ekor mata ni masih boleh nampak bayangan tu.
So apa yang aku boleh cakap, bayangan tu macam ada seseorang tengah duduk atas loka aku. Sebabkan aku tak tengok tepat, so aku tak dapat nak gambarkan sebenar-benarnya macam mana dia duduk lah. Kan, sama ada dia memang duduk kaki terjuntai ke bawah ataupun dia bertinggi, aku tak pasti. Tapi memang ada macam bayang seseorang tengah duduk atas loka aku. So memang aku tak berani nak toleh. Aku tak berani nak toleh langsung sebab aku yakin lah macam ada something ataupun someone yang tengah duduk atas loka aku masa tu. So dalam keadaan aku tengah seram dan takut ni, aku cuba macam paling sikit lah, macam adjust sikit badan aku. Nak adjust lebih-lebih pun tak berani tau. Sebab rasa macam agak kaku kan. Kau bila kau tengah seram ni, bila kau tengah takut ni, kau macam tak boleh nak buat sudden movement. Dia kau rasa terkaku kat situ. So aku cuba macam ke tepi sikit lah, ke kirikan sikit. Sebab loka aku belah kanan kan. Aku ke kirikan sikit badan aku, and then aku tarik selimut, aku tutup half lah daripada aku punya muka lah. Sebab aku macam rasa aku risau aku ternampak benda tu direct depan mata lah. Sebab aku dah mula rasa macam ini bukan benda biasa lah. Ini mesti benda pelik sebenarnya lah ni kan, something kan ni. Sebab rasa tu dah tak sedap, bulu roma semua dah tegak tau masa tu. Okey, lepas tu bila aku dah mula palingkan badan aku ke kiri sikit, so aku dah mula tak nampak dia lah. Maknanya dia dah mula tak ada lah. Ekor mata aku ni dah tak nampak lah bahagian loka tu. So bila aku paling ke sana sikit, ini yang seram ni. Aku nak cerita pun aduh. So bila aku dah start toleh ke kiri sikit, aku tarik selimut tutup muka sikit. Lepas tu tiba-tiba dekat telinga aku ada suara nenek. Dia cakap dekat aku macam ni. Dia kata, Cucu, janganlah buat-buat tidur. Marilah teman nenek main. Betul-betul dekat sebelah telinga. Betul-betul dekat sebelah telinga. Masa tu aku tak tahulah nak nangis ke, nak pengsan pun tak boleh nak pengsan. Masa tu aku sebenarnya kalau boleh pengsan lagi bagus, tapi tak terpengsan pula kan. So aku dah tak tahu nak buat apa dah. Aku dah memang kaku dah ni kan, dah berpeluh-peluh kan, sebab dia betul-betul kat sebelah telinga. Lepas tu dia ulang lagi. Dia kata, janganlah buat-buat tidur, marilah teman nenek. Dia cakap kan. Aku tak tahulah masa tu. Aku punya jantung pun rasa nak luruh. Nak lari pun tak boleh, nak tidur pun tak boleh, nak baca apa pun dah tak ingat. So aku terus tutup satu muka aku dengan selimut. Masa tu aku memang dah menggigil-gigil dekat dalam selimut tu lah. Nak jerit pun tak lepas. Lepas tu dia continue bisik kat telinga aku. Dia bisik, dia cakap benda yang sama lah. Dia kata, cucu janganlah buat tidur, nenek tahu cucu belum tidur, marilah teman nenek main. Lepas tu makin lama, aku masa tu dah makin rasa nak pitam lah kan. Tapi tak pitam-pitam juga. And then tiba-tiba dia ketawa. Lepas tu dia senyap. Dia senyap, tak ada bunyi apa-apa. Tapi walaupun dia senyap, aku macam boleh ada rasa feel lah kan. Kau walaupun kau tak tengok kan, kau boleh tahu tau macam ada someone ataupun something yang dekat dengan kau masa tu. Lagi-lagi pula ini bukan orang kan, ini benda tu. So dia punya vibe ataupun rasa, perasaan tu masih ada. So masa tu aku masih rasa yang dia ada berdekatan dengan aku tau. Jadi aku tak keluarkan muka aku daripada selimut. Aku memang selubung satu badan dengan muka-muka sekali aku tutup. So aku tunggu dia senyap. And then lepas beberapa minit dia senyap tu, lepas tu aku dengar dekat, so belakang aku ni koridor tau. So bila aku dah senyap tu, dan aku dengar ada bunyi rantai bergesel dekat atas lantai. So kalau korang ada tengok video aku yang sebelum-sebelum ni, aku pernah ceritakan satu kisah yang mana kita orang pernah ternampak nenek kebayan bawa harimau. Dan bila dia bawa harimau tu, dia pakai rantai lah, dia seret harimau tu. Jadi aku dengar bunyi yang sama. Rantai tu bergesel dekat atas lantai menuju ke arah sana. Maksudnya menjauhkan, jauh daripada aku lah, pergi daripada aku. Bila aku dengar bunyi rantai bergesel makin lama makin jauh ni, so dalam kepala otak aku fikir ini ada yang kacau aku malam tu lah, adalah nenek kebayan tu. Dalam kepala otak aku fikir masa tu. Aku masa tu memang serius. Kalau diberi pilihan aku nak pengsan, kalau boleh pengsan je lah, biar takut sampai pengsan. Sebab aku tak nak lalui benda ni. Sebab dah lah aku sorang-sorang kan. Ini aku memang betul-betul takut lah masa ni. Ini memang gentle. Aku mengaku memang aku takut gila. Lepas tu aku dah assume lah ini adalah nenek yang sama, sebab aku dengar bunyi rantai ni tadi. Jadi bila aku dengar bunyi rantai ni bergesel menuju ke arah sana yang semakin lama semakin jauh, so aku fikir nenek ni dah belah lah kot.
kan. Dah pergi kot. Dia mungkin dah malas nak kacau aku lah, sebab aku pun tak layan dia kan. So aku tunggu lagi, sebab aku memang betul-betul takut. Masa tu aku memang dah berpeluh-peluh lah, dah berpeluh-peluh kuyup lah dekat dalam selimut tu. So aku tunggu lama kat. Nak tidur balik memang tak boleh lah. So aku tunggu lebih kurang dalam 10 berapa minit, lebih 10 minit lah. Aku duduk je dalam selimut tu termenung. Lepas tu aku lalas, aku beranikan diri. Aku perlahan aku buka selimut. Lepas aku dah buka selimut, aku positionkan balik diri aku macam tadi, yang supaya ekor mata aku ni boleh nampak loker tu. So bila aku positionkan balik aku punya badan ni macam tadi, and then dekat ekor mata aku ni pun dah tak nampak, macam dah tak ada apa-apa lah dekat atas aku punya loker tu. So bila dah memang tak ada apa-apa, aku masih pause juga, sebab yelah kita tak pasti kan sekejap lagi dia jump scare aku, tak kenaya pula. So aku relax jap, and then dah mula macam dah semakin dapat build up semangat tu semula lah kan. Dan aku toleh betul-betul kat loker tu. So memang tak ada apa-apa. So bila confirm dah tak ada apa-apa atas loker tu, aku pun apa lagi, aku bangun, aku kejut kawan aku kan. Aku kejut dia betul-betul lah sampai dia segar. Dia cakap, kau pergi basuh muka ya. Tu kena teman aku ni. Aku dah takut betul ni. Lepas tu kawan aku pun nasib baik lah, dia pun sporting kan. So dia bangun, duduk, dia pun pergi basuh muka ya, bagi segar. Lepas tu aku cakap dengan dia, ada benda lah jadi kat aku. Aku tak nak cerita kat kau sekarang, aku takut kau pun seram kan. Dan aku rasa tak sesuai lah kan aku cerita sekarang, nak dia datang balik pula. So aku cakap dengan dia, tolong teman aku tidur lah. Kita pun sambung katil, kemudian kita pasang radio dan cuba tidur. Tapi jujur cakap, aku memang betul-betul takut. Aku susah nak tidur. Aku tak lena lah sebenarnya tu malam tu. Tidur-tidur ayam, sekejap terlelap, kejap terjaga balik, kejap terlelap, kejap terjaga balik, sampailah subuh. Oh, bila subuh tu aku dengar azan subuh je, memang aku dah lega lah kan. Sebab bila azan subuh ni memang semua akan mula bangun lah sorang-sorang kan. Oh, masa tu memang dah lega. Lepas tu besok tu bila dah terjaga semua, aku pergi kelas dulu lah macam biasa. Sampai kelas, and then once aku dah mula okay lah, diri ni dah mula boleh move on kan daripada benda tu, baru aku cerita kat budak-budak lain lah kan. Diorang pun cakap, uish, ini pengalaman yang kalau diorang kena pun diorang tak tahu nak buat apa lah. Memang sangat-sangat seram. Tapi lepas daripada kes yang jadi dekat aku malam tu, itu sebenarnya last lah yang aku jumpa ataupun encounter lah pengalaman dengan nenek ni. Nenek kebayan lah kalau nak panggil kan. Itu kira last. Lepas tu aku memang tak ada jumpa lagi dah, dan aku tak ada kena lagi dah. Tapi kawan-kawan aku ada lagi yang kena. Sebab nenek kebayan tu boleh kata dia kan urban legend tau kat sekolah aku. Senior-senior sebelum tu yang dah tak ada kat sekolah tu pun memang tahu pasal nenek kebayan ni. Masa kita mula-mula masuk sekolah pun memang senior-senior ada share lah pasal nenek kebayan dengan harimau ni. So memang dia ada. Cuma itu last yang aku alami sendiri dengan nenek kebayan ni. Okay, so cerita yang seterusnya yang aku nak cerita dekat korang, yang aku nak share kat korang, sebab memang banyak lah koleksi cerita-cerita seram sebenarnya kat sekolah aku ni. So aku ni masa aku form 2 kan, aku ada, kita ni macam kat sekolah ni dia ada support kita orang untuk berniaga lah. Maksudnya dia nak ajar kita orang di usia yang muda ada perniagaan sendiri. Bukanlah perniagaan dekat luar, maksudnya berniaga sesama sendirilah dekat dalam sekolah. So aku ni jual burger. So aku jual burger, bukanlah aku yang masak burger tu, mana ada masa kan. So apa yang aku dibuat, masa tu cikgu kira allow aku untuk buat deal lah dengan abang dekat cafeteria. Cafeteria ni untuk tempat yang cikgu-cikgu makan. Bukan kita orang makan lah, kita makan kat dining hall. So cafe ni untuk cikgu-cikgu makan. So cafe tu dia ada satu pasangan suami isteri ni lah yang run cafe tu. So aku berniaga burger, yang mana burger tu dibuat oleh abang cafe tu lah. So dia akan masak burger malam-malam. So aku berniaga, aku jual burger tu dekat student lah, dekat student lelaki dan student perempuan. Dan aku akan makan komisen untuk setiap burger yang aku jual. So biasanya malam-malam lepas supper, lepas habis prep, lepas solat isyak semua, aku akan mula pergi distribute lah order-order burger daripada budak-budak lain ni. So aku dengan seorang lagi kawan aku, kita akan bawa lebih kurang, tengok lah order berapa banyak kan. So berapa kampit burger lah kita akan bawa dan pergi ke setiap dorm untuk distribute. Untuk dorm perempuan tu aku kirim dekat budak perempuan lah, dia orang akan tolong distribute kan, aku bagilah upah. So untuk lelaki, aku sendiri yang pergi dengan kawan aku seorang lagi. So biasanya kita orang ni bila order burger dengan abang kafe ni, kita orang akan order lebih lah.
Maksudnya masa prep tu aku akan bagi list untuk budak-budak ni order. So list tu aku akan pass around ke satu-satu kelas prep ni untuk masing-masing tulis order dia orang lah. Tapi at the same time aku memang akan pakat dengan abang kafe ni, apa-apa pun buat lebih sikit lah untuk on top of order yang kita dapat tu. Sebab kadang-kadang yalah, malam-malam ni bila study ke apa ke, masa tu baru nak rasa lapar. Masa prep baru lepas dinner kan, so tak rasa lapar sangat, so tak adalah rasa nak order. So aku akan ambil ekstra sebab biasanya akan ada orang belilah yang ekstra tu juga walaupun dia tak order. Kalau tak ada, contohlah kalau aku memang dah pusing habis semua dom, tak ada orang ambil, ada lebihan burger, selalunya aku akan pergi ke dining hall. Sebab kat dining hall pun ada abang-abang yang kerja situ kan. So aku akan offer diorang lah burger-burger ekstra ni. Yang mana aku offer diorang, aku tolak harga commission tu, aku tak ambil lah sebab tu burger ekstra kan. So aku jual balik harga cost je lah. So malam tu aku dah pusing-pusing, adalah dalam 5-6 biji ekstra burger. So aku dengan kawan aku seorang lagi ni pun cakap, okay jom lah kita pergi dining hall. Sebab aku pun dengan dia pun tak larat lah nak makan kan, ada 5-6 biji kot. So kita cakap, okay jom kita pergi jumpa abang-abang dining hall dan kita offer dia orang lah burger ni kan, daripada buang kan lagi membazir. So kita pun gerak lah pergi dining hall. So biasanya malam-malam lepas kita dah supper, normally lah abang-abang dining hall ni dia akan ada lagi lepak dekat belakang. Dia dekat belakang dining hall tu, biasa kat situ tempat dia orang cuci periuk, tempat dia orang buang sampah, and then motor dia orang pun semua park kat situ lah. So kita orang pergi, kita orang jalan daripada depan tau. Sebab kita punya yang menghadap dom kita orang ni adalah bahagian depan dining hall lah. So kita akan jalan menuju ke arah depan dining hall ni, and then kita lalu tepi untuk ke belakang. So bila kita lalu kat tepi tu, and then kita orang dua orang ni dengar lah ada bunyi macam bunyi seseorang tengah buat sesuatu lah dekat belakang tu, macam bunyi macam tu kan, macam orang tengah buat something kan. So kita pun jalan. So bila kita dah sampai dekat belakang tu, dekat belakang tu ada satu lampu jalan lah kan, sebab belakang dining hall tu jalan besar, jalan untuk kereta cikgu semua lalu lah. So bila kita lalu kat tepi tu, dah sampai belakang tu, bunyi tu masih ada tau. Tapi kita perasan dekat tempat yang selalu brother-brother ni park motor, tak ada motor. Tak ada langsung motor. So kita orang cakap macam dalam hati je lah kan. So macam diorang ni dah balik ke kan, sebab tak ada motor langsung. Tapi bunyi tu masih ada tau. Bunyi macam orang tengah selongkar-selongkar barang. So kita orang pun gerak lah, ni ada kot ni, siapa-siapa lagi tinggal ni kan. So bila kita orang jalan, dah sampai betul-betul dekat belakang dining hall tu. Dan macam aku cakap tadi lah, kat belakang dining hall tu kan ada lampu jalan. So dekat tempat abang-abang dining hall ni buang sampah, ada seorang di tengah cangkung, lepas tu dia tengah kurik sampah. So masa tu kita dah rasa macam pelik lah, siapa ni kan kurik sampah, dah lah tu sampah makanan tau, kotor. So kita pun tengok lah apa benda dia ni tengah buat kan, dia kurik sampah. Lepas tu bila kita dah makin dekat, lepas tu tiba-tiba dia berhenti tau. Dia berhenti kurik sampah. Dia dalam keadaan cangkung. Kau boleh bayang tak? Dia tengah cangkung, menghadap sana lah, bukan menghadap kita orang. Dia membelakangkan kita orang, tengah kurik-kurik sampah. Tiba-tiba dia senyap. Dia stop. So cakap, siapa ni kan? Aku dengan kawan aku pun masuk stop lah, berdiri, kita orang tengok. And then tiba-tiba dia toleh. Bila dia toleh, sebabkan kan ada lampu jalan tu. So bila dia toleh tu, lampu tu sebahagian daripada lampu tu macam terpancar kat atas dia lah. So kita boleh nampak clear kan, dia ni macam rambut yang serabai, kau tahu rambut yang bergebang tu. Lepas tu muka dia tak ada. Muka bukanlah tak ada, macam muka dia tak nampak langsung. Walaupun ada lampu jalan ni, tapi kita still tak boleh nampak muka dia. So masa tu apa lagi, aku dengan kawan aku dah tahulah ini takkanlah orang kan. Kita orang apa lagi, pusing lari, kelang kabut lari. Dah tak fikir dah. Masa tu aku lari laju lah. Tinggal kawan aku ni, burger dekat aku. Burger dekat aku. Masa tu lari lah dengan burger ni. Waktu tengah lari ni terserempak lah dengan beberapa orang lain kan, yang mana tengah nak balik dom ke ataupun nak pergi dom lain ke, kita buat tak tahu. Masa tu aku memang lari nak selamatkan diri je. Lari sampai dekat blok B aku berhenti. Sampai kat blok B punya foyer tu aku berhenti. Sebab kebetulan masa tu budak-budak blok B ni dia tengah ramai dekat foyer dia orang tu, dekat bawah dom tu, bawah blok tu. Dia macam tengah discuss lah, untuk maybe nak discuss untuk decoration dom ke apa kan. So aku lari, aku stop dekat situ. So bila sampai kat situ, aku pun cerita lah kat diorang. Aku cakap, kau tahu tak tadi ada hantu tengah kurik sampah tu kat belakang dining hall. Waktu diorang gelak, orang cakap, ya betul hantu. Cakap betul, tak ada siapa. Motor-motor berada tu semua pun dah tak ada.
Tu kita orang pelik. Cakap motor tak ada, tapi ada bunyi macam orang tengah buat something kat belakang. Sekali bila kita orang pergi, tengok-tengok, benda tu tengah korek sampah. So besok tu, bila kita orang pergi dining hall kan untuk makan, aku jumpalah brother-brother dining hall tu. Aku cerita lah. Lepas tu dia orang gelakkan kita orang. Dia kata, memang keras sikit belakang tu, kenapa kau berani pergi? Lepas tu kita orang cakap lah, tak ada lah. Sebab biasanya kan abang-abang ada kat belakang. Kita nak cari abang, nak offer burger. Lepas tu dia kata, memang situ keras sikit. Dia cakap, dia orang pun biasa kena. Tengah cuci periuk, tengah buang sampah, dia orang biasa kena tegur kat belakang. So itu kisah yang berlaku lah dekat dining hall kita orang. Okay, aku continue ke cerita yang seterusnya. Cerita yang seterusnya ni dia tak jadi dekat aku, tapi aku tengok sendiri lah depan mata. Dia sebenarnya dia kes histeria. Selama ni dekat sekolah aku ni memang ada banyak gangguan-gangguan pelik ni. And then ada penampakan, dengar bunyi pelik-pelik. Bukan dekat budak-budak lelaki je, budak-budak perempuan pun ada, cikgu pun ada. Cuma cikgu kan kat dalam sekolah, cikgu pun kena kacau. Tapi sepanjang sebelum-sebelum ni tak ada lagi lah yang jadi sampai kes histeria tau. Tiba-tiba kan ada satu fasa tu, masa malam lah, kita orang tengah prep. Dan tiba-tiba ada budak-budak perempuan sebab kita orang prep asing, lelaki dengan perempuan. Jauh. Lelaki akan prep dekat kawasan kelas lah. Biasa kita akan gunakan kelas yang biasa kita orang guna. Perempuan ni dia orang biasa prep dekat exam hall. Maksudnya dekat tempat kita ambil exam. Tempat ambil exam ni jauh lah, dia orang dekat dengan dorm dia orang lah, dekat dengan blok perempuan. So agak pelik lah untuk perempuan ni tiba-tiba datang ke dorm lelaki. Bukan dorm, datang ke prep lelaki. Jadi malam tu ada beberapa orang perempuan kan dalam keadaan panik bersama dengan dia orang punya guard. Guard dia orang perempuan juga. Tiba-tiba datang dekat prep lelaki, kecoh-kecoh, panik-panik. Dia orang kata, boleh tak tolong kita orang berapa orang? Ada orang kena histeria, dia cakap kan. Ada orang kena histeria ni, mengamuk-ngamuk. So kita orang pun dalam 4-5 orang lelaki ni, kita cakap, okey, jom kita datang. So kita pun follow lah. Follow sampai dekat prep tu. Dan kita dengar lah, daripada jauh dah dengar lah, ada budak menjerit-jerit, marah-marah. Budak perempuan ni tengah jerit-jerit, marah-marah. So bila kita orang sampai, kita nampak lah dalam kelas tu, diorang ni dah macam kepungkan budak tu dengan meja tau. Kan meja kelas tu, diorang kepungkan meja tu dekat, dan budak tu duduk dekat macam membelakangkan dinding lah. Sebab dia tengah ngamuk-ngamuk, baling benda, hentak-hentak meja, macam orang histeria. Memang orang histeria lah. So masa tu yang guard ni cakap lah, dia kata, kau boleh tak korang tolong pegang dia ataupun tolong kawal sekejap sementara tunggu ustazah dengan ustaz sampai. Guard dah panggil lah ustaz dengan ustazah. So kita orang yang lelaki ni tak adalah pegang dia kan. Kita orang cuma macam diri kat depan meja tu lah, takut tiba-tiba dia serbu kan, nanti ada yang tercedera ke. Sebab dia ni histeria yang agak orang kata agresif. Histeria ni ada banyak. Kalau korang yang pernah alami ataupun pernah tengok orang yang kena histeria ni dia ada banyak jenis. Ada orang dia histeria, dia akan mengamuk-ngamuk, menjerit-jerit, violent lah. Ada pula yang histeria, dia akan tiba-tiba macam kemurungan. Dia tiba-tiba duduk, nangis, macam sedih, takut sendiri. Ada pula histeria, dia macam ala-ala kena sawan. Itu pun ada. Dia tiba-tiba menjerit, jatuh, terbaring. Lepas tu dia jadi macam orang sawan, menggigil kan. Dia ada banyak jenis histeria ni. So yang jadi dekat budak ni malam tu, yang budak first ni lah, sebab dia berantai benda ni. Jadi dekat dia kena yang violent tu. So dia tengah violent masa tu. So kita orang yang 4-5 orang ni pun dapat rasakan yang tu bukan dia lah. Sebab dia punya strength tu kan, kekuatan dia kan, cara dia hantar meja tu tak macam perempuan lah kan, kuat ni. So mungkin kita 4-5 orang ni kalau tiba-tiba kena pegang dia masa tu pun mungkin boleh, tapi tak semudah itulah. So dia tengah jerit-jerit, and then tiba-tiba ustazah sampai. So bila ustazah sampai, ustazah cakap, okey ustaz lagi 2-3 minit sampai ni, Tunggu jap kan. So sementara tu ustazah cuba cakap dengan dia. So bila ustazah cakap dengan dia, macam pujuk dia, dia jekah balik kat ustazah masa tu. Lepas tu ustaz sampai kan, kita ada dua ustaz sampai. Lepas tu ustaz ada bawa air lah, aku tengok kan, masa tu ustaz ada bawa air. Lepas tu ustaz cakap, okey jom tolong pegang dia, ustaz nak bacakan. So masa tu aku dengan kawan-kawan aku ni macam blur lah, macam mana ustaz, dia ni macam tengah ganas je kan. Lepas tu ustaz kata tak apa, ustaz akan cuba pancing dia biar dia menghadap ke ustaz. Okay, ustaz masa tu akan cuba trigger dia lah. So apa yang ustaz aku buat, ustaz ambil air sikit kat tangan, lepas tu ustaz genjis kat muka dia. Ustaz genjis air kat muka dia, ustaz baca-baca sikit, genjis kat muka dia, dia jadi marah tau. Dia jadi marah.
So dia pergi ke arah ustaz aku lah. So masa tu ustaz aku yang seorang lagi ni bagi signal, cakap okey cepat pergi pegang. So kita pun cepat-cepat alih meja, mas datang daripada belakang, pegang budak ni. So bila kita pegang, so masa tu aku selak kaki dia biar dia terduduk tau. Tak adalah buat ganas-ganas. Aku cuma selak kaki dia biar dia terduduk, and then kita pun pegang dia. So bila kita pegang dia dah terduduk tu, dia dah mengonta-onta ni. Memang kuat. Kita pun macam hampir terlepas jugalah beberapa kali tu. So bila kita pegang dia, ustaz pun dia dah terduduk kan. Ustaz pegang kepala dia, ustaz pun baca doa apa semua kan. Masa tu dia mengonta-onta lah. Dia gonta-gonta, ustaz baca doa, tiba-tiba dia terdiam. Dia terdiam. Lepas tu dia macam lembik. Bila dia lembik, tiba-tiba dekat belakang kita ni ada budak lain menangis. Macam aku cakap dengan korang tadi lah, histeria ni dia ada macam-macam jenis. So budak ni yang mula-mula histeria mengamuk-ngamuk ni, lepas ustaz dah baca-baca kat dia dah senyap, tiba-tiba ada satu budak belakang kita menangis. So bila kita tengok, tiba-tiba budak tu dia lari pergi dekat hujung corner kelas tu. Lepas tu dia pusingkan diri dia menghadap dinding tu, dia cangkung, lepas tu dia nangis. Dia nangis lah, nangis kan. Cakap sudah, dah pindah orang pula. Histeria tu dah transfer kan. Lepas tu ustazah pun pergi lah. Ustazah pergi dekat dia, lepas tu ustazah peluk dia. Yang ni dia tak ganas, dia menangis-nangis. Tapi dia tepis juga lah. Dia tepis tangan ustazah, dia nangis-nangis. Lepas tu ustazah pun pegang kepala dia, sapu air kat muka, baca-baca. Dia nangis. Lepas tu lembik. So benda ni berantai lah. So malam tu kena kat dia orang 2 orang ni. And then malam-malam esoknya tu masih berlaku. Masih berlaku dekat budak-budak perempuan ni. Ramailah. Lepas seorang kena histeria. Dan macam aku cakap tadi, dia orang kena histeria ni macam-macam style. Ada yang nangis, ada yang mengamuk, ada yang macam sawan. So ustaz dengan ustazah aku ni beberapa malam ni dah jadi busy lah. Setiap malam nak kena datang kan. Datang prep perempuan ni nak settlekan masalah budak-budak histeria ni. Jadi disebabkan benda ni dah escalate kan, dah jadi masalah besar lah sebab dah berleluasa. So ustaz dah mula syak wasangka lah kan, kenapa tiba-tiba tau. Sebab sebelum-sebelum ni tak ada. Jadi ustaz cakap ustaz nak cuba pagarkan, dan juga ustaz nak cuba buat bacaan Yasin, nak buat ruqyah semualah. Nak buat beramai-ramai lah ni kan, dekat prep perempuan dan juga dekat dom diorang. Sebab diorang kena histeria ni sampai ke dom lah. Dekat dom kena, dekat prep malam kena. So ustaz buat announcement lah kan, panggil semua kumpul satu malam tu dengan laki sekali. Nak bantuan kita orang jugalah. Sebab sekolah kita ni perempuan tak ramai. Dia perempuan 20 ke 30%, 70% laki. So laki yang ramai. Contohnya macam ada dalam satu kelas 20 laki, ada 7 perempuan, 13 orang laki. So kita orang lebih ramai. So bila ustaz buat announcement semua ni, and then ustaz pun cakap lah, ustaz kata, ustaz tanya dekat kita orang malam. So ustaz cakap, boleh tak kalau ustaz nak tanya, dan korang boleh tak tolong jujur dengan ustaz lah. Ustaz cakap kan, ada tak antara korang siapa-siapa yang ada buat benda pelik-pelik dekat sekolah ni? So masa tu aku dengan kawan-kawan aku pun macam tertanya-tanya lah, benda pelik apa kan. So ustaz cakap sebab benda ni pelik. Ustaz kata pelik. Ustaz aku ni orang Kelantan. So dia kata benda ni pelik lah. Dia kata kan, sebab biasanya kalau tiba-tiba ada serangan histeria berlaku besar-besaran macam ni, berantai, lepas seorang kena, sebelum ni tak ada. So mesti ada sesuatu yang tak kena lah. Mesti ada something yang trigger benda ni. So ustaz cakap tolong mengakulah, cerita kan, kita selesaikan sama-sama. Apa sebenarnya yang korang dah buat, atau sesiapa ada buat sesuatu yang pelik-pelik, mengaku saja. Ustaz kata ustaz takkan ambil tindakan, takkan kena apa-apa sekarang ni. Kita punya objektif, kita punya mission lah, hanyalah untuk settlekan masalah ni, supaya yalah, nanti ganggu belajar kan. Takkanlah tiap-tiap malam kena histeria, tiap-tiap malam ustazah nak kena datang. Jadi korang malam-malam masa prep tak boleh nak belajar, tak boleh nak study, duk kena apa ni, gangguan-gangguan histeria ni sampai bila kan. Betul lah apa ustaz cakap. So dia kata dia nak tolong settlekan benda ni once and for all lah, supaya semua benda boleh jadi back to normal. So bila ustaz desak-desak ni, tiba-tiba ada 2-3 budak perempuan ni, dia orang menangis lah kan, menangis. So masa tu mula-mula kita ingat dia orang dah kena histeria ni kan. Sebab yalah, kena histeria ni ada yang menangis-nangis ni, macam aku cerita tadi.
So dia orang menangis-nangis, lepas tu dia orang berdiri. So kita masa duduk kat atas lantai kan. So ada 2-3 budak perempuan ni dia berdiri, lepas tu dia pergi depan. Tapi tak bercakap lah. Mungkin tengah menyesal kan. Berdiri nangis-nangis. Lepas tu ustaz tanyalah, kenapa ni? Kenapa? Cuba cerita. Lepas tu dia orang cakap, dia orang memang nak cerita, tapi dia orang tak nak cerita depan kita orang semua lah. Sebab masa tu kita orang kan ramai kan, semua ada kat situ. Jadi dia orang cakap dia orang nak cerita dekat ustaz dengan ustazah, tapi dia orang tak nak cerita waktu tu jugalah. Kalau boleh dia orang tak nak kita orang ada. Jadi ustaz dengan ustazah pun bawa dia orang ke tepi, ke tempat lain lah. And then dia orang pun bercakap lah. Dia pun cerita lah apa dia buat. So lepas tu dah settle, dia cakap dengan ustaz dengan ustazah. So ustaz cakap, korang semua balik lah dulu. Balik dulu prep masing-masing. Nanti kita selesaikan. Sebenarnya lepas tu kecoh lah juga. Kita orang semua tahu apa yang sebenarnya berlaku. Okay, so apa yang aku nak share dengan korang? Korang tahu tak apa yang sebenarnya dia orang budak-budak perempuan ni tadi ni, yang 3 orang yang menangis-nangis ni, yang menyesal ni, korang tahu tak apa yang dia orang buat? Kau mesti pernah dengar Ouija board kan? Ouija board ataupun yang main Spirit of the Coin. Kalau korang pernah tengok, ada cerita Mak Saleh selalu buat. Ada cerita Thailand pun, cerita Siam pun ada buat Ouija board ni. Dia macam satu papan yang ada huruf, ada nombor. And then biasanya kita akan guna, bukan kita lah, diorang ni lah kan, akan gunakan duit lama. Duit lama ataupun apa-apa benda yang lama. Sebab benda-benda lama ni, macam duit lama ataupun barang lama ni, dia kadang-kadang ada boleh kata ada kadam lah kan, ada kadam, ada jin yang menumpang dekat benda-benda lama ni. Sebab itulah dulu orang tua selalu pesan, kalau korang tengah jalan ataupun korang pergi mana-mana, jangan sesekali kutip benda-benda pelik-pelik ni. Macam korang pergi sungai ke, mandi sungai, korang pergi hiking ke, korang pergi jungle trekking ke, ataupun balik rumah nenek yang lama-lama ke. Kalau korang jumpa barang-barang lama ni, dinasihatkan jangan ambil lah. Okay? Lagi-lagi pula barang lama ni yang memang tak dijaga ataupun tuan dia tak ada lah, tak guna dia. So biasanya orang yang main Ouija board ni ataupun Spirit of the Coin ni, dia akan gunakan shilling lama atau barang lama ni, letak dekat atas tu, and then dia orang puja lah, macam panggil spirit ataupun jin ni untuk datang dan jawab apa benda saja yang dia orang nak tanya. Tapi sebenarnya kita ni dah tahulah, jin ni sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Jadi kalau kita nak tahu sesuatu, tak perlu tanya jin. Bukannya betul pun dia akan bagi tahu kita, dia membohong je. Dan kita pun tahu jin ni bukannya makhluk yang baik kan. Jadi buat apa buat semua ni? Tak perlu buat. Jadi diorang ni mungkin aku tak tahulah. Biasalah masa tu kan budak-budak. Aku pun tak salahkan diorang kan. Masa tu kita budak ni macam-macam benda yang kita nak cuba. Kita senang terpengaruh, senang cuba benda-benda pelik-pelik. Jadi apa yang jadi dekat diorang ni, mungkin diorang terpengaruh tentang Ouija board ni. Mungkin diorang baca somewhere, ataupun diorang terdengar kawan-kawan diorang dekat luar ke yang pernah buat lah ataupun pernah main Spirit of the Coin ni. Jadi diorang cuba satu malam tu, diorang cuba. So apa yang berlaku masa diorang cuba tu, bila diorang nak stop, benda tu tak nak stop. Dia bila korang main Ouija board ni kan, korang tanya dia pun jawab kan. Maksudnya budak-budak ni buat menjadilah benda tu datang kan, dan jawab soalan diorang. So bila korang nak stop ni, sebenarnya bukan berdasarkan korang punya term. Maksudnya bukan ikut korang punya cakap. Mungkin benda ni yang diorang terlepas pandang. So bila kau dah sekali panggil, untuk dia benda tu pergi adalah ikut dia lah, bukan ikut kau. Tapi mungkin budak-budak ni, dia dah mula seram kan. Benda tu dah mula jawab soalan-soalan pelik ke, ataupun benda tu dah mula, yalah, tahulah benda-benda yang rahsia diorang, yang diorang cuba tanya. So diorang dah mula rasa seram, mula rasa takut. So diorang nak stop, tak boleh stop. And then diorang force stop ni maksudnya korang angkat lah jari korang daripada board tu. Korang paksa dia berhenti. Jadi disebabkan diorang keluar daripada game tu macam tu saja kan, tanpa persetujuan lah benda tu ataupun jin tu. Sebab tu lah jadi benda ni. Sebab tu lah sampai jadi histeria ni. Kira jin tu marah lah kan. Kau dah panggil aku nak main Ouija board ni, apa benda semua, tiba-tiba kau tinggalkan aku macam tu saja. Aku takkan biarkan lah. So itu yang apa jin ni buat.
dia dah pergi rasuk lah ataupun ganggu lah semua budak perempuan ni. Dia hysteriakan setiap seorang, satu-satu kena. Jadi bila ustaz dengan ustazah dah tahu pasal benda ni, dia dah cerita. So benda pertama, ustaz dengan ustazah pergi buang lah bot tu, buang shilling lama yang diorang guna tu semua, buang dalam sungai. Benda-benda macam ni kau kena buang dekat dalam air yang mengalir lah, baru dia senang hilang. So lepas ustazah dah buang semua benda tu, lepas tu barulah dia orang pagarkan lah, maksudnya buat bacaan Yasin, buat ruqyah apa semua, supaya macam nak cleansing balik lah prep dan juga dom perempuan ni semua. Okey, jadi setakat ni saja cerita untuk kali ni. Okey, tapi tak habis lagi sebenarnya, tak habis lagi. Macam aku cakap lah, memang banyak cerita-cerita dan kisah-kisah seram yang terjadi dekat sekolah aku dulu. Jadi untuk sambungan dan juga cerita-cerita lain yang selanjutnya tentang kisah-kisah seram yang berlaku dekat sekolah aku ni, kita sambung dalam video seterusnya, part 5. Terima kasih. Assalamualaikum.